ni. Kereta yang rosak brek tu. Yang rosak brek, bukan hon. Apa masalahnya? Oh, okey. Dahsyatlah. Macam mana kau boleh fikir macam tu, ha? Sudah. Ha. Ni, Dalam kereta ni ada hantu. hantu. Ada hantu, bos. Telefon je lah, momoh ke apa ke, kita settlekan masalah ni, hantu Aku ni. rasa aku telefon Bomo. Jangan, bos. Tahyul, bos. Bos kena telefon momoh. Tak apa. Kita Bomo. Aku telefon Bomo. Bos. Bos. Mana Bomo kata. Tak. Saya memang dah tak sabar sangat nak jumpa Bomo. Mana Bomo? Sabar. Benda-benda ni semua kurafat tau. Bukan kita percaya, kita usaha. Kan. Mana Bomo tu? Benda-benda halus ni ada. Itu sebab Bomo selalu tak laku, tak punctual. Cik Bomo. Ya. Sebenarnya salah alamat ni. Kenapa pula? Kita bukan pasal masalah bengkel. Habis tu? Masalah kereta. Asal tak cakap awal-awal? Dan sekarang ni masalah kereta ni dah 3 hari berbau busuk. Sekarang memang kereta ni berpuaka. Kan aku dah cakap. Puaka? Aku dah cakap kereta ni ada puaka.